Aduh, hai. Aku dah cakap daripada awal. Ni semua wayang. Sebab apa aku cakap wayang? Cuba korang fikir. Takkan tak nampak lagi? Kena tangkap, pergi lagi. Kena tangkap, pergi lagi. Apa sebenarnya agenda misi ni? Kan? Alai. Lepas tu, bila kita cakap, dia kata, oh, perjuangan. Atas nama perjuangan, mati pun tak apa. Kalau mati pun tak apa, yang korang duk ciwek sangat ni kena tangkap Israel, buat apa? Pergilah mati. Aduh. Nak berjuang ni, otak kena ada. Bukan pakai emosi je. Pakai semangat, pakai emosi, ilmu tak ada, akal pun tak pakai. Macam mana berjuang? Macam mana berjuang macam tu? Rasulullah pun tak ajar kita berjuang macam tu. Agama pun melarang kita berjuang macam tu. Sebab apa? Hukum menjaga nyawa tu adalah wajib. Kau cerita apa ni? Luncai oi. Kan? Jadi orang Malaysia kita ni, emosi mereka melepasi akal. Perasaan, emosi, mengalahkan apa lagi? Otak tak pakai. Sebab tu orang politik boleh tipu orang Malaysia ni berpuluh tahun. Faham tak? Mat kunyit pun boleh tipu korang berpuluh tahun, korang jilat. Faham? Perjuangan, atas nama perjuangan, kena ada knowledge, kena ada akal. Kalau setakat ada emosi dan semangat bodoh ni, akal tak ada, tu mati katak nama dia. Korang tak tahu ke Israel punya perangai? Tak tahu. Satu dunia tahu perangai Israel ni, tahu. Korang tak tahu ke? Israel, rejim Zionis laknatullah ni telah intercept kapal-kapal misi Kotela kami. Memang dia intercept. Tak tahu lagi ke? Pergi juga kenapa? Agamawan dah cakap, orang-orang alim dah bagi nasihat. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Hukum dia haram. Tu kalau pergi, mati kalau mati katak. Mari kita fikir. Lihat fikir. Allah kata apa? Celakalah mereka yang melihat, tidak mengingati aku. Sesungguhnya mereka itu tidak saling tidak tumpah seperti haiwan ternakan. Sebab apa? Allah kata aku duduk dekat dengan kau di antara dua urat marih ni saja. Kenapa kau tak nampak aku? Mati besok masuk kubur, soalan pertama dia tanya, berapa banyak kau solat? Berapa kali pergi misi Flotilla? Tak ada. Soalan pertama dia tanya, kau kenal aku lagi tak? Siapa Tuhan kamu? Faham? Aduh. Wayang gila mereka ni. Mentang-mentanglah orang Malaysia ni semua ramai bodoh dengan emosi. Orang Malaysia kucing mati nangis seminggu. Tengok cerita Hindustan, nangis. Nak pergi beli, dululah zaman VCD kan, pergi beli VCD. Kalau beli VCD Korea, Cina kedai VCD tu tanya, okey, VCD berapa? 2. Tisu berapa kotak mau? Tisu berapa kotak mau? Confirm nangisnya. Faham? Lepas tu cakap, oh jempat ni hati dia tak ada perasaan. Bukan tak ada perasaan. Perasaan, hati, semangat, emosi kena dijaga pakai akal. Kau tahu tak bezanya manusia dengan haiwan, dengan anjing, dengan lembu, kambing, babi? Beza dia akal tu. Tahu? Nak kira kalau garang, ganas, semangat, berani, anjing Rottweiler tu pun berani. Tahu? Anjing tu berani tu. Especially anjing yang ditrain oleh pasukan keselamatan, polis, askar apa semua ni. Suruh dia pergi perang, dia pergi. Suruh dia pergi gigit orang, dia gigit. Suruh dia kejar orang, dia kejar. Dia peduli apa kau ada pistol ke, ada senjata ke apa, dia tak peduli, dia pergi. Tapi kalau anjing tu ada akal,
tuan dia suruh dia pergi kejar, dan penjenayah tu adalah orang yang ada senjata, anjing tu mungkin toleh balik kat tuan dia. Kau pergilah, aku tak nak, dia cakap. So kalau misi flotilla ni pergi ke sana, otak tak ada, main redah je, apa beza dia dengan anjing Rottweiler tu? Apa beza dia dengan lembu, kambing, babi ni semua? Sama je, tak ada akal mah. Fikir. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ayat Quran ni campak kat mana ni? Nak campak kat mana ayat ni? Bukan aku cakap, agamawan pun dah bagi nasihat, dah cakap dah. Kan? Jadi derang ni sebenarnya berwayang-wayang. Tapi kalau tanya kat aku personally, aku kata derang ni berpakat dengan Israel untuk mencetuskan wayang ni. Sebab nak tarik bajet kerajaan ke, nak tarik peruntukan sumbangan orang ke, nak makan duit-duit simpati orang ke. Aku nampak macam tu lah. Nak QR ke, nak bisnes ke, macam tu lah. Faham tak? Buat gempak. Apa lagi yang kita nampak? Kejayaan misi Kotela ni ada apa? Zero. Pembaziran banyak. Dah lah pembaziran banyak, jumpa kondom pula tu. Lepas tu jebat kondom lah apa semua. Apa pula aku jebat kondom? Dia lah bapak kondom negara. Tengok muka dia. Muka dia pun macam berjimak. Kepala dia dengan muka dia lah macam orang tua berjimak, punai tak basuh pun. Kan? Aduh, aku tengok dia orang ni kan. Lepas tu bila kena tangkap, dia orang buat live. Ini perkembangan semasa pejuang-pejuang Kotela kita telah ditangkap oleh rejim Zionis laknatullah lah. Tak tahu ke? Satu dunia tahu. Kau pergi kalau redah tempat dia mesti tangkap kau. Israel ni memang kejam, Israel ni memang laknat, Israel ni tak pernah menepati undang-undang antarabangsa. Israel ni boleh tangkap orang dekat lautan antarabangsa. Dia peduli apa kan kau? Kau lah bodoh, otak tak ada. Wow. Alah, ini wayang pergi kencing orang lain boleh lah, kencing aku tak boleh lah. Lepas tu, yang menyebabkan aku pandang mereka ni adalah sebenarnya, pada pandangan aku lah, aku nampak mereka ni silap-silap, mereka ni lah ejen Israel yang sebenarnya memainkan sentimen-sentimen sedih dan wayang, membakar emosi-emosi bodoh rakyat Malaysia ni. Sebab apa tau? Kau nampak tak bila dia balik dia cerita apa? Dia kata dia nak buat two-state solution. Tahu tak two-state solution ni macam mana? Setelah Palestin tu diserang oleh Israel berpuluh-puluh tahun, dia dah bunuh, rogol anak-anak Palestin, dia dah buat macam-macam dekat rakyat Palestin, sembelih lah apalah semua. Last mai si Tok Uban yang muka macam kepala konek berjimat tak basuh ni, dia sembang apa? Dah jangan gaduh-gaduh, kita bagi dua je. Orang masuk rumah kau, rogol bini kau, rogol anak kau, bunuh mak bapak kau apa semua dalam rumah ni. Tiba-tiba datang satu luncai bodoh ni, dia duduk kat tengah, dia kata apa? Dah kau jangan bergaduh dengan penjenayah ni, rumah kau ni bagi dua. Kau separuh, dia separuh. So damai lah. Kepala bapak kau orang macam ni. Tanah Palestin tetap milik Palestin. Nak berjuang, pertahankan tanah Palestin tu. Jangan nak bagi dua mengada-ngada, pandai-pandai kau. Jadi kat sini mereka ni sebenarnya siapa ni? Macam mana boleh keluar cerita two-state solution ni? Kata berjuang. Kalau berjuang, pertahankan hingga ke titisan darah terakhir. Sebab tu orang Melayu kita ni, bila bubuh cerita Lieutenant Adnan, bubuh cerita Bukit Kepong, tiap-tiap tahun merdeka, bubuh je cerita tu, confirm nangisnya. Padahal kita tu dah tengok berpuluh-puluh kali dah. Sebab apa? Rakyat Malaysia ni, emosi dia, perasaan dia, semangat dia melepasi akal. Akal dia duduk bawah tapak kaki. Itu pasal kalau kau pandai berlakon, buat sentimen-sentimen yang sedih, rakyat Malaysia boleh jilat kau. Percaya cakap aku. Di mana ramai, di situlah mereka duduk. Faham? Mereka tak peduli dah. Ramai, aku tengok ramai, tapi dah tak ramai macam dulu. Dulu masa duduk kecam-kecam aku tu, ramailah. Sekarang dah tak ramai dah. Kan? Kau tak payah sembang pakai otak. Kau sembang sedih je.
Sekarang kau tengok dia mainkan sentimen macam ni tau. Dia bubur gambar-gambar pejuang-pejuang, kononnya pejuang-pejuang Fatila ni. Lepas tu dia buat muzik sikit sambil ada suara-suara yang menceritakan tentang kisah mereka. Kau tengok, kau pun terkedu lah. Punai pun rasa nak terbancut, mata pun menangis. Macam ni punya pejuang pun boleh macam ni punya wayang pun boleh. Kau pergi tipu orang lain lah. Jebat tak ada punya. Kau tak boleh tipu aku punya. Askar masuk hutan kat Perak tu, keluar dekat Pahang. Kalau tak ada knowledge, tak ada taktikal, tak ada pengetahuan, tak ada akal, mati kena telan dengan dua benda. Satu kena telan dengan ular sawa, dua kena patuk dengan ular kapak, tiga. Satu lagi kena kekah dengan rimau kat dalam hutan. Sebab apa? Tak ada. Main redah jalan dalam hutan tu, ular kapak. Main redah jalan je lah, babi sondol kau dalam hutan. Sebab bagi senjata, bagi peluru, pakai uniform, pakai boot. Tak ada otak kalau tetap mati dalam hutan. Apatah lagi pergi Israel. Cara mereka buat drama ni, kalau kau tengok, macam budak sekolah darjah 1 menyakat abang darjah 6. Tahu? Dia orang pergi nak menyakat Israel. Sakat dia tangkap kau. Kau ingat Israel itu bodoh? Tahu? Sejarah dunia banyak keturunan nabi-nabi ni datang daripada bangsa Israel. Bermakna mereka ni orang-orang golongan cerdik pandai. Cuma Israel ni, kecerdikan kepandaian dia yang Allah anugerahkan dalam keturunan dia digunakan secara salah. Faham? Buat benda yang zalim, kejam, yang dilaknat Tuhan. Itulah Israel. So, apa motifnya? Dah tahu mesti kena tangkap, pergi juga. Lepas tu buat video minta simpati, minta doa rakyat Malaysia. Kau pergi memang untuk kena tangkap kan? Hari tu kau cakap dekat temu ramah, kau kata apa? Orang tanya, dah tahu bahaya kenapa pergi juga? Kau jawab apa? Dalam perjuangan kita tak kira bahaya, mati-matilah. Kalau mati-matilah yang kau dah melalak minta doa kat orang, tolong simpati dengan kami apa semua ni, kepala bapak apa, pergi je lah mati. Aduh, bodoh macam ni. Aku bukan apa, aku kesian tengok rakyat Malaysia kena tipu ni. Confirm terang-terang kena tipu ni. Kan? Sampai hari ni duk kedengaran update tentang misi Kotela. La ilaha illallah, bodoh ni. Pandai pula tu tau. Orang yang duduk, tak tahulah dia ni siapa, dia ni wakil daripada misi ni ke, untuk nak buat announcement, upgrade kepada masyarakat tentang perkembangan pejuang-pejuang Kotela ni, aku tak tahulah. Dia pun cakap dengan muka dia, dengan muka sedih dia. Semua cukup. Korang tanya dia, otak mana otak? Otak ada dalam kasut tak? La ilaha illallah. Terang ni, hukum dia haram. Kau tahu bahaya kat depan, kau pergi juga, hukum dia haram. Kan? Kau bubur gambar anjing seekor, kau bubur bendera Palestin, kau bubur gambar Kotela ni, pilihlah mana-mana kan, yang cakap banyak ni, kau bubur gambar dia, kau bubur gambar Palestin, bendera Palestin. Kau cuba tanya, apa beza kedua-dua makhluk ni punya keberanian? Sama je. Kejadian sama tak? Tak sama. Pasal apa? Manusia, Allah kata sebaik-baik kejadian, aku anugerahkan akal. Telah aku ilhamkan buruk dan baik itu kepada manusia, dan aku anugerahkan akal kepada mereka untuk memilih. Anjing Rottweiler tu ada akal? Tak ada. Sebab tu Allah susun hidup dia 100%. Faham? Dia nak buka mata tu pun Allah uruskan dia. Dia nak makan pun Allah uruskan dia. Dia duduk tepi kaki 5 tidur kat longkang pun dia tak sakit. Engkau kena angin pun demam. Pasal apa? Engkau ada akal, dia tak ada. Faham? So fikir-fikirkanlah. Contoh yang sangat mudah kau faham. Dia orang ni nak bawa agenda sebenarnya two state solution. Nak pecahkan tanah bumi, tanah air Palestin tu
bagi kat Israel separuh. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Flotilla, Kotela, celaka laknatullah ni. Kan? Sebenarnya, pada pandangan aku, mereka ni ada agenda bersama-sama dengan Israel. Fikir-fikirkan. Why so serious?